Dua kereta guys. Satu pendek, satu panjang. Bentuk sama, cuma panjang dengan pendek je. Yaris, Vios. Mana kau rasa jadi pilihan? Tengok design dia sama je kan. Lebih kurang je dia punya grill bawah tu je orang main color je, okey. Tapi sama sahaja. Okey, ini adalah model Vios tahun 2020 1.5 G-Spec. Kalau buat full on bulanan baru 760 macam tu, 9 tahun. Kalau yang ni pula buat full on dengan bank, bulanan lebih kurang 700. Yaris 1.5 E-Spec 2020 juga guys. Untuk Vios, yang ni model G-Spec. Bila datang dengan G-Spec ni, dia leather seat lah. Okay? Lepas tu dia punya aircon ada kelainan sikit. Tapi dia datang juga 360 camera, dashcam. Dan dia bagi pedal shift sekali untuk model G-Spec. Okay? Lain semua sama. Pakai push start button. Ada apa nama, auto flip side mirror. Yang lain semua sama. Kalau untuk model Yaris ni E-Spec, dia kurang dekat situ lah macam saya cakap. Okay? Dia tak pakai leather, dia pakai fabric. Aircon tombol dia pakai bulat saja pusing-pusing. Okay, dia tak ada pedal shift. Lepas tu yang lain sama. Dia ada 360 camera, dia ada reverse camera, ada dashcam, pakai push start button, termasuk dekat dengan auto flip side mirror juga. Untuk model Toyota ni, aku jamin kalau kau pakai memang puas hati. Dijamin 100%. Kalau kau jaga dia punya maintenance, minyak hitam, minyak gearbox, filter, kereta akan tahan lasak gila. Kau pakai sampai 500,000 km punya mileage pun takkan ada isu. Okay? So kalau kau rasa berminat antara dua kereta ni, Roger saya guys. Kita sembang, kita bincang, submit loan secara percuma saja. Banyak free gift saya bagi, termasuk 3 tahun warranty. Okay? Nak cari kereta terpakai, kontak saya Syahril Sulaiman di MAF Auto. Assalamualaikum.